Allah Ta'ala hisab kita di akhirat besok dengan menggunakan apa? Fadli, limpah kurniaan. Ya, dihisab terlebih kurang hisaban yasira, lebih kurang diampun. Itu kita harap. Ya. Kalau dihisab dengan adli, tak lepas kan. Saya silap, alim ulama pun kita tak lepas. Dihisab dengan adli. Ya, arwah almarhum Musakau kata apa? Besok akhirat kau beramal banyak ya. Tuan kata, aku dah balas di atas dunia ni. Anak engkau 5 orang semua cerdik-cerdik. Anak orang bodoh, anak engkau cerdik, aku dah bagi atas dunia. Kau nak apa lagi? Maut kita entah. Maut kita. Aku dah balas, aku dah bagi atas dunia. Kau buat amal tu, aku dah bagi atas dunia. Orang susah, kau senang. Anak orang bodoh, anak kau cerdik, aku dah bagi. Kau nak apa tu? Itu kalau dengan adli. Ya, tengok satu orang beribadat 70 tahun dalam keadaan kondisi dia cantik. Dia duduk di pulau. Mata tidak melihat maksiat, mulut tak bercakap maksiat, telinga tak dengar maksiat, 70 tahun. Wah, dia rasa hebat kan. Bila Tuhan tanya, kau nak masuk syurga aku dengan ibadat kau ke atau dengan rahmatku? Dia rasa 70 tahun hebat kan. Dia kata dengan amal ku ya Allah. Baik, kau dengan amal kau timbang nikmat mata sebelah dia habis tuan-tuan. Sebelah nikmat mata 70 tahun ibadat habis. Belum sebelah lagi, belum telinga lagi, dan belum nikmat-nikmat yang tak terkira. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mun nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat kurniaan, i'ta ataupun nikmat as-sarf, dipalingkan musibah bala macam-macam tadi. Tu. Jadi masuk kita dengan rahmat, bukan dengan amal. Sebab tu dalam hadis sahih Nabi kata, la yadkhulul jannah bi a'malikum qalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ay yataghammadanillahi bi rahmatih. Tidak masuk syurga seorang melainkan dengan rahmat Allah, bukan amal dia. Ya. Lalu sahabat tanya, Rasulullah macam tu juga ke? Ya, aku pun macam tu. Illa ay yataghammadanillahi bi rahmatih, melainkan menyelubungi aku oleh rahmat Allah. Jadi masuk syurga bukan dengan amal. Tapi kena faham. Masuk syurga bukan amal, tak payah semayang kan, tunggu nasib-nasib dia, bukan macam tu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu memihak kepada orang yang melakukan amal saleh dan ketaatan pada Allah. Itu maksud dia. Kita buat amal, maka dapat rahmat. Dengan rahmat itu dimasukkan. Ya, jangan silap faham. Itu tak payah beramal lah. Tak payah rahmat, tak dapat rahmat, dapat laknat. Wala yazabillah. Ya.